Apa pandangan doktor tentang jemaah tabligh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Salaf Malaysia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengajak Anda semua, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah penjelasan yang sangat-sangat menarik sekali yang mana akan disampaikan langsung oleh Datuk Dr. Maza. Dalam video kali ini, Dr. Maza menjelaskan dan menjawab sebuah pertanyaan bagaimana pandangan Dr. Maza mengenai jamaah tabligh. Biar tidak penasaran bagaimana jawabannya, mari kita mulai videonya dari sekarang. Apa pandangan doktor tentang jemaah tabligh? Sebab depa duk mai iktikaf masjid saya. Saya tak tahu siapa yang tanya ni, tapi yang pertamanya ialah kalau orang datang nak beriktikaf dalam masjid kita, kita tak boleh larang orang. Hanya kerana kita kata hang jemaah tabligh tak boleh main iktikaf, tak boleh lah. Kerana masjid ni untuk semua orang. Bila dia datang ke dalam masjid, dia tak mencemarkan masjid, dia tak mengotorkan masjid, kita kena bagi dia masuk. Kita tak boleh tengok, oi dia hadir jamaah tabligh tak boleh masuk dalam masjid. Ini tak kena. Setengah orang ini tak betul, dia harap saya dah bagi tahu di perlis ni, insya-Allah tak ada lah. Kerana kita tengok orang tu, umpamanya jemaah tu kita tak suka, dia masuk masjid kita tak bagi. Kita nak tak bagi kena ada alasan syar'i yang sah. Kalau dia main-main dia pergi pengotok, umpamanya dia bawa letak dengan payung pada depan tempat tu imam semua, tak apalah. Tapi kalau dia main semayang, so kita dia nak iktikaf, dia nak duduk 2 hari ke 3 hari ke masjid. Kerana masjid ini adalah rumah Allah, bukan tempat kita. Bukan harta benda kita yang mana kita boleh larang orang-orang nak beribadat kepadanya, kerana Allah menyatakan wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalang orang lain masuk ke dalam masjid Allah. Okey. Adapun jamaah tabligh itu sendiri seperti mana pertubuhan-pertubuhan yang lain. Padanya ada benda yang baik dan juga padanya mungkin ada perkara-perkara yang boleh untuk kita nilai semula. Usaha dia mengajak orang datang ke masjid untuk bersolat berjamaah sesuatu yang baik. Bahkan sebahagian daripada tindakan mereka itu mungkin pada zahirnya lebih ikhlas daripada ramai orang lain yang bila ceramah ke apa mengharapkan habuan, mereka pergi keluar tidak mengharapkan apa-apa, mengajak orang datang ke masjid. Kita hak bagus, kena kata bagus. Mereka melazimi salat berjamaah, itu sesuatu yang baik. Bahkan mereka mewajibkan untuk diri mereka salat berjamaah, itu juga tak apa. Walaupun salat jamaah itu pada jumhur tidak wajib. Dia wajib di sisi mazhab Hanbali, tapi di sisi jumhur tak wajib. Apa yang orang tabligh pegang itu sama dengan apa yang dipegang di Saudi. Cuma mereka tak kena panggil Wahabi. Iaitu mazhab Hanbali, bukan Wahabi. Mazhab Hanbali. Yang mana mewajibkan hal ini. Ada dalam buku fadail mereka hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada. Dan hadis-hadis yang dhaif itu bukan saja dalam buku fadail jamaat tabligh, ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Cumanya golongan Maulana dalam jamaat tabligh yang menulis kitabul fadail itu, kelihatannya mereka ini agak menekuni ilmu hadis. Mereka menyebut juga hadis-hadis itu, dan mereka kadang-kadang memberikan ulasan-ulasan juga para ulama di situ. Dan kadang-kadang dhaif itu tidaklah terlalu dhaif yang khafif, dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan, yang mana dhaif yang ringan itu
boleh untuk dijadikan targhib sebagai satu galakan, walaupun tidak boleh dibina di atasnya mana-mana ibadat yang baru, tapi dia boleh menggalak. Dia boleh menggalak. Dan ini melainkan kalau sekiranya ada benda yang tak sesuai. Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan kalian fans banget dalam penjelasan Dr. Maza, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. Asalnya riwayat Imam Ahmad yang dimasukkan dalam Fadailul A'mal, bahawasanya Abdul Rahman bin Auf masuk syurga secara merangkak kerana kekayaannya. Ini tak patut. Kerana dia adalah merupakan asyara mubasysyirin bil jannah, salah satu daripada 10 yang dijamin syurga. Kalau orang kaya macam Abdul Rahman masuk syurga merangkak, artinya orang lain hak kaya di kalangan umat Islam pakai terlentang terus lah. Hadis-hadis yang seperti ini tidak wajar untuk dibaca kepada umat Islam tanpa dihuraikan, kerana ia boleh memberikan kesan yang tidak begitu baik kepada umat Islam. Namun banyak benda yang positif, yang baik, yang mana kita sebut yang baik dan kita bagi tahu yang kurang baik diperbetulkan. Seperti mana juga kumpulan-kumpulan lain, semua kumpulan ada masalah. Kalau kerana ada satu dua masalah pada kumpulan berkenaan, maka kita haramkan dia terus, maka tentulah susah untuk kita hidup, kerana kita sendiri pun ada kelemahan-kelemahan. Bila saya imam subuh, makmum suruh saya lambat sikit sujud sebab ada yang nak baca qunut. Ni satu hal. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Dia tak baca qunut, kita tak payah baca qunut lah. Kalau orang perlih pergi ke negeri, tok imam tu baca qunut, angkat tangan, kita angkat tangan tak? Kita angkat tangan. Tak ada lagi orang perlih kata kapiak dah tok imam ni, tak ada. Jangan duk mereka. Ada pasal apa ni? Dalam tempoh berkabung 4 bulan 10 hari seorang isteri, apabila kematian suami, boleh tak isteri sebut keluar bersih kawasan rumah, potong rumput dan keluar ziarah ibu tua? Wanita apabila kematian suaminya, maka dia asalnya berkabung selama apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey. Dalam tempoh berkenaan, asalnya agama dia tak mau wanita ni kelihatan macam sonok pula suami dia mati. Jadi dia jadikan wanita ni dia tak bersolek, dia tak pakai pakaian yang menonjol. Pada waktu itu dia tidak keluar daripada rumah dia tanpa sebab, kerana nak mengelakkan supaya ada salah sangka. Hikmah dia lah. Hikmah dia. Salah sangka orang kata, dia ni syok lah suami dia mati. Kan, sangka buruk. Tapi Allah telah tetapkan 4 bulan 10 hari. Di atas hikmah yang Tuhan saja tahu. Ta'abudian kita terima. 4 bulan 10 hari. Tapi oleh kerana insan ada kehidupan, kalau dia ni bekerja, kalau sekiranya dia 4 bulan 10 hari tak pergi kerja, habis ni orang buang kerja dia tak boleh nak survive hidup sampai pada ni. Dia boleh tak pergi kerja? Dia boleh. Tapi lepas kerja dia balik lah rumah dia. Rumah dia semak samun, ulang pun semua main. Dia duduk tunggu 4 bulan 10 hari baru nak potong. Tak lah, dia pergi potong lah. Ibu dia sakit, memerlukan pertolongan dia, kena ziarah. Dia pergi tak? Dia pergi. Tapi lepas pergi tu balik tengok dengan mak, lepas tu pergi pula shopping, beli pula beg tangan baru. Yang tu tak boleh lah. Dia pergi buat perkara yang berkaitan, yang dia perlukan sahaja. Allah. Apa hukum solat pejam mata untuk lebih khusyuk? Okey. Ini dibahaskan oleh para ulama tentang solat pejam mata. Asal hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan Nabi SAW solat tak pejam mata. Yang ini disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahawasanya Nabi itu tidak memejam kedua matanya yang mulia ketika salat. Cuma para ulama bahas, Nabi memang tak pejam mata. Tak pejam mata merupakan sunnah Nabi.
Tetapi dalam masa yang sama, khusyuk juga merupakan sunnah yang besar. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam solat mereka khusyuk. Khusyuk penting. Allah sebut, Quran sebut khusyuk penting. Kalau ada orang dia tak pejam mata tapi dia khusyuk, maka hendaklah dia jangan pejam mata. Kerana kedua-duanya sunnah dia dah ada. Tapi dia ni kalau buka mata memang tak khusyuk. Habis dia kira kapet ni bila dia basuh last sekali. Lepas tu tengok pula jenis bulu kapet ni, dia beli kapet Cina ke kapet berapa ni. Dia jenis tu otak dia non-stop. Lepas pada tu tengok pula kaki Tok Imam. Tok Imam ni pecah-pecah kaki ni pasal apa ni? Ha? Lepas tu nampak kawan depan pula, dia ni dah pakai jubah. Dalam tu dia pakai seluar ke dia pakai kain. Macam-macam dia main kat fikiran dia. Kata para ulama, jika demikian itu untuk mencapai maksud yang besar, iaitu khusyuk, dia kena pejam mata, maka dia pejam mata. Tidak makruh. Sebab kenapa? Kena khusyuk, disuruh. Memang ada orang jenis tu. Sejauh mana orang Islam boleh meminta jawatan? Oh, dekat pilihan raya ni. Dekat pilihan raya esok kita hurai. Asalnya Nabi dalam hadis Abdul Rahman bin Samurah yang datang kepada Nabi SAW, dia riwayatkan ada orang datang kepada Nabi SAW, mereka minta jawatan. Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah nasihat, sebuah jawaban yang sangat-sangat luar biasa yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Maza mengenai jamaah tabligh. Baik, kali ini saya akan sedikit mengulang apa yang sudah beliau, yaitu Dr. Maza, menyampaikan, dan saya sedikit menyimpulkan apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita semua. Dalam video ini, Dr. Maza memberikan pandangan yang cukup menarik mengenai jemaah tabligh. Apa yang dapat kita lihat, beliau mengambil pendekatan sederhana dan adil. Beliau tidak terus menghukum atau melabel sesebuah jemaah hanya kerana terdapat beberapa kelemahan dalam gerakan tersebut. Menurut Dr. Maza, usaha jemaah tabligh mengajak umat Islam ke masjid, menghidupkan solat berjemaah, menggalakkan dakwah, dan memperbaiki diri merupakan perkara yang baik dan perlu dihargai. Pada masa yang sama, beliau juga tidak menafikan bahwa terdapat beberapa perkara yang boleh diperbaiki, seperti penggunaan sebahagian hadis dhaif dalam kitab-kitab fadhail mereka. Jika kita bandingkan dengan pendekatan Nahdlatul Ulama atau NU di Indonesia, sebenarnya terdapat beberapa persamaan yang menarik. NU juga terkenal dengan pendekatan dakwah yang lembut, mengajak masyarakat kepada agama dengan hikmah dan kasih sayang. Dalam banyak keadaan, NU juga menerima penggunaan hadis dhaif dalam bab fadhail amal dengan syarat-syarat tertentu yang telah dibincangkan oleh para ulama. Namun, terdapat juga beberapa perbezaan. Dr. Maza lebih cenderung kepada pendekatan yang menekankan penelitian hadis dan dalil secara lebih ketat. Beliau sering mengajak masyarakat supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman yang kuat terhadap sumber-sumber hadis. Manakala NU pula lebih banyak berpegang kepada tradisi fikih mazhab Syafi'i serta amalan-amalan yang telah lama diamalkan oleh ulama Nusantara. Oleh sebab itu, dalam beberapa isu seperti kunut subuh,
tahlil, kenduri, arwah, dan amalan-amalan tertentu, kita mungkin melihat perbezaan pandangan antara tokoh-tokoh yang sehaluan dengan Dr. Maza dan sebahagian ulama NU atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi perkara yang menarik dalam video ini ialah sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Dr. Maza. Beliau menjelaskan bahwa masjid adalah rumah Allah dan tidak boleh dijadikan milik sesuatu kumpulan sahaja. Selagi seseorang datang untuk beribadah dan tidak melakukan perkara yang menyalahi syarak, mereka tidak boleh dihalang daripada memanfaatkan masjid. Pendekatan ini sebenarnya hampir sama dengan prinsip yang sering disebut oleh ramai ulama NU, yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah dan mengelakkan perpecahan dalam kalangan umat. Walaupun berbeza pandangan dalam beberapa masalah fiqih, hubungan sesama muslim tetap perlu dijaga. Kesimpulannya, sama ada kita melihat pandangan Dr. Maza, Jemaat Tabligh ataupun NU. Setiap kelompok mempunyai sumbangan dan juga ruang untuk menambahbaikkan. Yang paling penting ialah kita mengambil manfaat daripada kebaikan yang ada, meninggalkan kesalahan jika ada, serta mengutamakan ilmu, adab, dan persaudaraan Islam. Mungkin cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan. Saya sudah memberikan pengulangan inti-inti yang disampaikan oleh beliau, yaitu Dr. Mazah, mengenai Jamaat Tabligh. Kemudian saya memberikan sedikit penjelasan bagaimana pandangan NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai Jamaah Tabligh ini. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman mengenai ceramah atau video yang sudah kita saksikan bersama? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini dan merasa channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.